Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, satu perkara yang perlu kita tekankan adalah kita nak buat yang terbaik. Kita nak buat solat kita ini solat yang paling the best kita buat. Bila kita mengaji, kita semak balik pembacaan kita. Adakah kita baca dengan lancar? Adakah kita faham yang kita baca? Dan kalau kata kita tidak mampu membaca Al-Quran, ada something wrong. Dan kalau kata kita rasa itu bukan perkara yang bukan something wrong, membawa maksud kita ada problem. Jadi kita cek balik apa yang boleh kita perbaiki bagi bulan Ramadan kali ini. Bersungguh-sungguh buat yang terbaik. Teringat pesanan Nabi SAW berkaitan dengan solat. Nak jadi yang terbaik ni, Nabi ajar kita. Bila kita nak solat, uzkurul mauta. Ingat mati ketika mana nak melaksanakan solat. Kadang-kadang ada orang menganggap perkara ini sebagai negatif. Sebut asyik mati. Tapi kita kena ada fiqhul maut. Kita ada perlu kepada kefahaman tentang kematian. Dengan kita mengingati mati, kita akan buat sesuatu perkara itu dengan lebih baik. Mudah-mudahan kita buat yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.